Soalan seterusnya, betulkah gulai ikan atau ayam halal dimakan tapi najis kalau kena baju buat semayang? Jawabnya, dengar dulu betul-betul. Biar faham. Bila kita beli daging stokor, telefon jap. Stokor daging ni kita beli daging. Bang, balik tak boleh masak lagi, wajib basuh dulu atas ni. Kerana darah merah atas tu haram makan. Allah sebut dalam Quran, audaman masfuhan, atau lagi yang diharam kamu makan darah cair atas daging ni. Kita pun basuh. Okey, bila kita basuh, dalam daging tu ada darah. Ada lagi, cuma kita tak belah lah. Kita buh dalam gula. Okey, lebuh dalam gula, dia pok, dia tubik dak darah tu masuk dalam gula. Tubik. Itu kata darah itu dimaafkan pada makan. Kerana apa? Kerana najis di dalam gula dalam daging tadi, bila dia panas gelegak, dia keluar. Dia jelira dalam kuah. Faham? Betul tak? Jadi seolah-olah mutan najis kuah tu, tapi dimaafkan untuk makan. Kalau tak boleh makan, tak bila tak boleh makan. Betul tak? Tetapi tidak dimaafkan pada pakaian untuk solat. Lepas tu kalau kena air gula tadi di baju, wajib basuh. Itulah yang disebut oleh tok-tok guru kita, orang dak bagi mengajar dalam kitab fiqh Syafi'i, betul dah. Okey? Tetapi bila tu jika memang ada darah sebelah dalam daging. Nampak? Pendapat yang kedua tidak kuat. Dimaafkan pada makan, juga dimaafkan pada kena pakaian. Jadi luah. Jadi benda yang luah gini kita jangan nak jadi speed. Orang ngajar tu betul dah. Itu pendapat yang kuat di sisi mazhab. Okey? Soalan seterusnya,